juta. 3 juta like ni. Saya nyanyi lagi sekali. Sedap kot suara abang. Sedap. Sebab tu tak jadi penyanyi. Kan Abang jadi penyanyi. Nak lagi? Korang nak suruh nyanyi lagi? Hai, minta-minta pula. Okay, tak minta ke? Lagu apa lagi nak suruh? Oi. Lagu apa lagi? Nak full sedetik lebih? Oh, full pula tu. Dia bukan nak sikit. Dia minta full. Beli ayam dulu, beli ayam. Beli ayam tu. Diwali lagu macam mana? Lagu apa? Diwali. Boleh macam itu kan Diwali. Abang tahu abang. Okey. That's not Diwali. Tak tahulah bang, macam tak kerti nyanyi. Tipu tak kerti nyanyi. Pika Diwali macam mana Pika? Ayam sebelum kena sembelih pun nyanyi dulu. Pika Diwali macam mana? Lagu Diwali? Ha? Cakap je. Kalau beli dapat air fryer tak. Kita tak masuk sekali air fryer. Kalau nak air fryer, beli Lucet Family. Hai kat sana, khabar. Lagu favourite Kamal siapa? Lagu favourite Kamal apa? Sana pun lupa. Terima kasih bagi api tu. Au, panas. Aduh, boleh betul ni? Diwali ni. Oh tu Diwali. Janam. Okey. Tak boleh. Cancel. Lagu-lagu Melayu lah. Sebab kita ramai orang-orang Melayu kan. Okay guys. Lagu Jahanam bang. Ha? Oh Jahanam. Jahanam terus. Tak naklah Jamila abang Q punya. Itu abang Jamila abang Q punya. Tak nak lagu lain. Aduh. Lagu Jalil Hamid. Oh, Jalil Hamid saya tahu. Ayam bermacam ayam. Ada ayam kampung ayam tu. Betul. Lagu Bintang. Lagu cakap Kedah sikit kan. Oh, cakap Kedah. Nyanyi Setanggi Syurga tu lagu apa pula? Apa tu? Nasyid tu. Oh, iya ke? Okey. Intim Okey, saya tak tahu Setanggi Syurga. Tapi saya tahu lagu intim yang lain. Okey, cuba bang. Lagu intim. Tak perlu aku ragui. Itu kan? Sucinya cinta. Ada binatang. Ada siput atas kepala. Cinta yang kau beri, kita saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayamku merestui. Ayam merestui tu. Dirinya dijual hari ini. Okay. Hari ni kena jual ayam ke kena menyanyi lagu nasyid? Okay, kau nak lagu apa lagi? Okay, kita akan buka. Kita dah buka ke semuanya bag? Kita tak buka lagi. Kita bagi tenang Kita biar je mereka. Tadi dia pertama beli set. Oh, kau enak. Enak lah kau. Okay, dah siap. Abang makan dulu bagi mereka. Korang akan terliok. Dengar Bismillahirrahmanirrahim. Terliok Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin Allah berkena fima razaqna wa qina azabana. Tak panas ke bang? Panjangnya awak masak. Terima kasih nak. Boleh kahwin nak gini? Boleh, awak dah ready lah. Sebenarnya Ica dah ready sangat nak kahwin. Kalau siapa-siapa kat sini tolong lah. Ica ni akan menjadi isteri yang baik untuk korang. Amin. Pandai masak pakai air fryer. Tekan satu button je. Tekan satu button ya. Sumpah sedap dia. Yang ni, kenapa saya suruh yang original? Original ni, tepung dia. Keluar asap kio, boleh makan memang ni. Memang bionik betul ya? Keluar asap. Memang bionik ya? Okey, kenapa dia tak boleh nampak kita terlalu garing? Sebab kita tak goreng dia pakai minyak. Sabar ya. Tadi suruh bagi review. Tak, santai lah. Ni nampak asap. Tu. Okay guys, nampak asap. Okay, kenapa korang nampak dia macam moist-moist sikit? Sebab kita pakai air fryer. Betul. Kalau masak pakai minyak yang panas-panas tu, dia punya menggelegak, dia punya garing tu memang padu gila. Saya dah rasa hari tu juga. So, memandangkan location kita ni tak dibenarkan untuk menggoreng, di air fryer kan je. Jadi inilah hasil dia. Pun sama juga, saya cakap air fryer ke pakai minyak je. Rasa dia tak sedap. Kenapa? Nanti. Okay. Siapa nak beli? Bagi tahu sekarang. Kita nak buka lagi. Siapa nak beli? Kakak nak. Panas ke? Tak. Belum. Bionik sungguh. Nak satu? Tak mau lagi. Kenapa? Dah penat makan ayam? Kucing tu. Nak pergi toilet set abang kat sini. Abang Ijat pergi toilet set. Abang jaga set. Boleh. Okey kan? Abang yakin? Ijat panggil pengganti Ijat. Ganti Ijat set. Boleh tak? Siapa yang? Tu. Siapa yang? Ikat. Apa? Dia bang tunjuk kat orang macam mana kesedapan makanan. Abang duduk sini, Ijat nak pergi toilet set. Bukan nampak sedap memang sedap. Korang cakap nampak sedap tu salah. Sebab saya yang makan. Okay.